semua orang akan ingat yang landak ni boleh memanah ataupun boleh menembak duri dia. Okey, tak, benda tu hanyalah mitos semata-mata. Landak dia tak boleh memanah dan tak boleh menembak pun duri dia. Dan duri dia pun tak ada racun ataupun bisa. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya bekerja di Pusat Santuari dan pembiakan landak raya di Jenerisik, Kedah. Landak ni dikatakan sebagai salah satu haiwan purba yang masih kekal hidup sampai sekarang. Dan seperti yang kita tahu, bilangan landak raya ni makin hari makin kurang. Dekat Pusat Santuari ni kita ambil inisiatif untuk bela landak supaya bilangan landak ni semakin hari semakin bertambah. Jadi generasi akan datang pun boleh tengok landak ni macam mana. Secara fizikalnya, landak raya ni badan dia berwarna gelap lah, selalunya warna hitam ataupun warna nak coklat-coklat tu, dan panjang dia adalah di antara 50 cm ke 90 cm. Bagi berat dia pula, berat dia boleh capai seekor 9 kg ke 15 kg. Tu yang biasa kita jumpa. Tapi dekat Pusat Santuari ada yang boleh cecah sampai 20 kg. Jangka hayat landak ni boleh capai 15 tahun ke 25 tahun. Dia bergantung kepada persekitaran dia lah. Selalunya landak dekat hutan, dia ancaman dia tinggi. Jadi macam ada binatang lain suka serang dia, jangka hayat dia akan lebih singkat lah berbanding dengan landak yang kita bela. Jangka hayat dia akan lebih tinggi ataupun lagi lama lah berbanding yang kat hutan kan. Landak ni dia ada gigi kacik, 2 pasang gigi kacik atas dengan bawah. Gigi kacik dia ni sangat tajam, di mana kalau jaring besi yang halus-halus tu 2-3 hari kalau dia duk, orang kata duk gigit kan, memang akan putus lah. Kalau buah kelapa sebiji tu pun kita bagi sebiji dekat dia, boleh buka sendiri, dia boleh kupas sendiri, tak ada masalah, tak payah nak pakai parang pun. Landak ni habitat dia hidup dalam lubang-lubang tanah ataupun lubang-lubang pokok. Dia suka kawasan yang gelap. Sebab itulah uniknya landak ni, dia haiwan yang aktif waktu malam, dia pasif waktu siang. Kalau dalam hutan pun kita nak jumpa landak waktu siang memang susah sebab dia hidup malam. Dari segi mengawan pula, nisbah mengawan dia adalah 1:10, di mana seekor jantan boleh mengawan dengan 10 ekor betina. Tempoh bunting dia pula, betina ni dia akan bunting lebih kurang 3 ke 4 bulan. Lepas tu dia akan beranak lah. Kiranya setahun tu boleh 2 kali, dalam masa 2 tahun boleh 3 ke 5 kali dia nak beranak. Dari segi nak jaga pemakanan dia kan, kita bela kat sini, makanan dia sangatlah tak susah sebab dia makan macam-macam. Kita boleh bagi tumbuh-tumbuhan pun dia makan ataupun buah-buahan pun memang dia makan. Okey, landak ni sebenarnya dia rabun siang. Jadi bila siang ni dia hanya bergantung kepada 2 deria, iaitu deria bunyi dengan deria bau. Sebab tu makanan, kalau kita bagi makanan yang ada bau kuat, contohnya cempedak, durian, dia lagi suka sebab makanan tu ada bau. Landak ni sebenarnya dia susah dapat penyakit, antara binatang yang susah dapat penyakit. Landak kan dia akan selalu fight, dia akan selalu cucuk sama sendiri, so dia akan ada luka-luka lah. Jadi luka-luka ni dia hanya ambil masa dalam seminggu macam tu dah boleh lega. Khasiat kita makan daging landak ni pun sebenarnya dia pun mampu nak tolong kita mempercepatkan penyembuhan luka. Dan kita ada asma yang teruk-teruk, ada setengah tu kan ada asma sampai nak kena pergi sedut dekat hospital. Ada yang amalkan daging landak dan alhamdulillah benda tu mujarab. Kiranya dekat sini, dekat Pusat Santuari, kita ada hasilkan produk-produk menggunakan landak, di mana kita gunakan untuk buat minyak landak raya yang khasiatnya adalah untuk menyembuhkan luka dan juga merawat penyakit asma lah. Yang bestnya landak ni, bila kita nak cuci sangkak dia, dia punya bahan buangan dia tu setempat sahaja. Kalau sekok dah bagi dekat sudut tu, yang lain pun akan ikut bagi dekat situ saja. Dia takkan bagi merata lah. Untuk yang berminat nak bela landak, dia perlu ada lesen. Sebab apa? Landak ni kan dengan bilangan dia yang berkurang, jadi dia di bawah pantauan perhilitan lah. Sebab tu kalau nak bela dia, kita kena ada lesen. Lesen tu dia ada macam-macam jenis lah, permit, lesen semualah.